Hello guys, welcome back di channel saya Amirul Gamestick. Waduh, tukar-tukar nama channel. Yap, esok saya upload video, tapi video tu saya buat hari ni. Kan esok kan saya upload video, iaitu video tim. Korang tak boleh tahu ya. Yap. Itu nanti korang tengok je. Tapi video tu dibuat hari ni lah. Saya buat hari ni. Dan nanti saya edit esok dan saya post. Dan saya upload. Nah, kita akan mereaction. Pasti korang tahu, korang nak tengok judulnya kan. Boboiboy Galaxy Baraju kuasa Alhamdulillah, Malaysia jawab. Kuasa tanpa batasan. Yap, kali ini kita akan mereaction Boboiboy Galaxy Baraju episode 3 yo. Setelah menunggu ya beberapa hari, akhirnya kita akan mereaction Boboiboy Galaxy Baraju. Dan tanpa lama lagi, ayo kita reaction. Tapi sebelum itu, like dan subscribe. Let's go. Opening seperti biasa. Adidi. Sabar kita. Nampak lambat. Dengan mengubah Aduh. Jangan di skip lah lagunya. Okay. Perbankanlah. Browsernya tidak bergema. Semangat kita di sini. Berjuang beraksi merak awali lo kembali. Siniar kita yar sama harungi kita dijuai menuju puncak tertinggi, tak kira tak berani, menangan pasti. Semangat baru kini membara, kita bersama jadi juara, bersama menyembara seluruh angkasa. Kau daratku kembali beraksi, kita bersama takkan terhenti. Kau wira selamanya membara. Boboiboy Galaxy. Oke. Tadi kan saya tengok thumbnailnya. Oke guys, kita lanjut dulu. Boboiboy Galaxy. Okay. Wow. Kita buat apa ni? senjata baru dah sampai. Senjata baru? Mantap. Cuba tengok ni. Boboiboy, jauh lagi ke tempat meeting tu? Ikut je lah. Tunggu aku, Boboiboy. Sedia. Mereka tengah berlatih. Tembak! Wow, apa tu? Jatuh blast ke? Waduh. Weh, tumbang. Udah mahal lagi belinya. Habislah puas saya lepas ni. Diorang nak guna senjata tu. Kenapa? Ada orang ke? Kau ni, jom cepat. Ya. Sekejap. Kenapa, Boboiboy? Kunci kita aku mana? Ha? Kunci kereta? Kau lesen pun tak ada.
kalau polis tahan ni macam mana? Dah mula lupa dah. Dah mula lupa. Ha, sampai tu. Lama kita orang tunggu tau. Mana tak lamanya. Dia ni buat hal. Maaflah. Tak ingat lagi main mana. Tadi keluar kunci pintu tak Gopal? Boy dah mula lupa dah. Ais, kau okey tak? Kau ingat aku ni lemah macam Blaze? Ha? Siapa Blaze? Sudah. Ha, okey semua. Tujuan kita berkumpul ni nak berbincang. Macam mana nak elakkan Puak Bara dan Salju berperang. Kenapa tu, Fan? Maaflah, signal sini tak berapa kuat. Sila teruskan. Tadi kita orang nampak askar barat tias senjata. Diorang tembak patah salju. Kuali pun ada nampak askar salju keluarkan senjata. Oh, samalah. Nampaknya Puak Bara dan Salju dah betul-betul nak berperang. Jangan risau. Aku ada bukti yang boleh menyatukan mereka. Nampak ni? Panglima Pairapi dengan siapa tu? Aku rasa itu gambar Panglima Pairapi dan Mas Mawais. Ha? Mereka pernah berbaik? Aduh, signal makin teruk. Kita jumpa di puncak bakar beku. Korang bawa 2 ketua tu ke sana. Kalau kita boleh bawa pun, boleh ke yakinkan mereka dengan gambar tu je? Jangan risau. Aku ada saksi hidup. Aku dah jumpa Tok Taroka. Lain apa yang dia pakai ni? Ish, korang bawa je mereka ke puncak bakar beku. Tahulah kami nak yakinkan mereka nanti. Kita jumpa ke sana. Kita ikut Alamak, cadangan ngelek-ngelek. Fan. Kalau tak, akan ada yang terkorban nanti. Setuju. Tapi kalau fikir tentang korban, Korban lembu saya. guru tu lagi besar. Ibarat lilin yang membakar diri. Dah lah, sudah. Jangan pantun. Harga lilin pun dah mahal sekarang. Nak pakai lampu, bil melambung nanti. Lampu? Weh Gopal, aku tutup lampu tak sebelum keluar tadi? Parah budak 2 orang ni. Asal sama macam Boboiboy api season dulu. Tidak. Boboiboy sudah lupa ingatan. Dah ada jelek lagi muka ni. Kita kena cepat cari cara nak bawa Panglima yang nari dan Tuan Galdo ke puncak bakar beku. Tapi macam mana? Aku punya cara untuk meyakinkan mereka. Tapi caranya tak berapa bersih. Agak lain si Kuali ni. Oh, ni Papa Zola dan Cobot. MOS kebenaran dalam kenangan. Apa tu? Kat sana tu, Kapten. Mungkin ada alat ganti untuk sistem komunikasi kita. Ayuh Cobot. Lagi cepat kita dapat alat ganti. Lagi cepat kebenaran boleh balik pesara. Wah. Dah jatuh. Aduh, pinggan kebenaran. Kat mana kita ni Cobot? Jom, Kapten. Dia orang kat Puak Bara kah? Tempat apa ni? Nampak macam kubur bawah tanah. Kubu bawah tanah? Apa benda semua ni? Tengok tu, Kapten. Tengok apa? Untuk apa ni? Macam... Assalamualaikum Bang Bon. Hello. Apa tu, Papa? Mana boleh cakap bila robot yang tak dikenali? Kamu tak kenal dia ke? Mana saya kenal? Inilah dia, robot zaman sekarang. Dah mula dah lupa saudara. Oh, dia gerak. Kita tu Pak Pato punya. Apa? Pak Pato cakap apa? Jalan tadi. Oh, mereka nak pergi mana tu saudara? ada katanya teori, katanya si Pak Pato ni dia ada bisnes. Tapi kalau si
Puak Salju dan Puak Bara berdamai. Nah, itu mereka si Pak Pato punya bisnes tak akan berjalan dengan lancar. Alamak, saudara mara dia pun bergeraklah. Banyaknya. Ah, itu saudara-saudara kamu juga ke? Oh, ni dekat Puak Salju. Bukan. Iya tak? Bukan tak? Nyaman betul udara kat sini. Oh, ni kat Puak Bara. Kalau betul apa yang kamu semua katakan, si gardu tu memang dah melampau. Betul. Berani mereka sembunyikan senjata di puncak ni. Betul kan? Dia sembunyi kan? Betul. Nasib baiklah kami dapat maklumat dari pengintai kami. Dengan maklumat ni, kita akan datang dan rampas senjata mereka. Terima kasih semua. Ini nama pengkhianat. Weh korang, aku rasa tak sedap hatilah menipu. Kita bagi tahu perkara sebenar je lah. Tak payah. Ikut je lah idea Kuali. Kita tipu ajar je kot. Kita kan nak mereka berdamai je, Mimi. Mimi? Biarlah. Masa tu santai je. Okey, ni. Saya tunjuk ni. Tak ada jalan lain ke, Mimi? Dia pun tak ingat nama kau, Nana. Mimi Santai je kot. Apalah ni sekarang tak boleh pun. Beruntung betul Tuan Gardu. Masa saya kecil-kecil dulu, gunung ni bukit je. Sejak bila kamu duduk sini? Masa tahu? Yalah, Tuan Gardu. Ayah saya kan duta. Dah biasa pindah-pindah ni. Jangan layan dia ni. Dia dah mula merepek sebab kurang oksigen. Blaze sama ais, jadinya frostfire. Solar sama duri pula, jadinya sorry. Kalau solar campur Apa kau buat tu belanga? belanga, tak ada apa-apalah. Aku coba-coba resepi baru aja tadi. Maaf Tuan Gardu. Bila kita nak sampai Padahal dia nak cuba rencanain fusion baru. perjalanan ke puncak? Sabar. Buat apa nak buru-buru? Bukan puncak tu nak lari. Dah. Tapi mana tahu pihak bara akan alihkan senjata sebelum kita sampai. Bukannya mereka tahu kita datang kan? Ada antara korang yang beritahu. Mana ada? Monster Galaxy Card. Kuasa di tanganmu. Terbaru dari Stop! di pasaran. Tarik panas. Stop teh tarik panas. Blazing Frost. Kini Stop di mama. pasaran. Stop mama. Bukannya mereka tahu kita datang kan? Ada antara korang yang beritahu. Boy ais kasihan. Korang patut tengok muka korang tadi. Pucat lesi. Memanglah pucat lesi Tuan Gardu. Hampir terbongkar penipuan kami. Mana ada senjata dekat sini? Apa? Senjata tu memang tak ada kat sini. Tapi, dekat atas puncak. Dah lah. Memang dah tak cukup oksigen kawan kamu ni. Tak boleh ke kelak Sedut oksigen tu banyak kalau tak sikit. pukul. Nasib baik aku tak nampak kau ke bawah tadi. Okey, dah. Cukup rehat. Jom kita sambung perjalanan kita ke puncak. Kau, jangan cakap apa-apa lagi. Dah biar je lah dia kat situ. Buat masalah je lah. Ya. Nak rehat tu. Piknik dulu. Tapi kita baru je piknik tu. Wait for me tu. Baru piknik rupanya. Muda. Get lah. Oh, ni
keluar gemah. Weh, tak boleh. We rest first, okey? Nah, Beng. Aduh, dah 11 kali berhenti rehat. Duh, Bila nak sampai macam ni? 11 kali. Fat, mana kau? Aku kat bawah lagi. Naik cepat. Kami dah berjumpa ni. Hah? Alamak. Alamak. Cik dulu, Beng. Separa Garuda Fire. Bye-bye. Oh, mereka kat mana ni? Ini bukannya pertarungan Mas Mawai sama Tali Mapai Rapi dulu kah? Betul ya? Hei, korang ya. Hei. Kalau macam tu terus villain habis. Apa maksudnya semua ini? Sabar Panglima Yanari. Kami boleh terangkan. Jadi kamu memang tipu aku. Tiada senjata dekat sini. Yin lah yang tak bagi saya cakap apa-apa. Siapa budak tu? Sudah. Ke macam aku? Maaf, itu ide aku. Cerita tentang senjata itu memang rekan saja. Hah? Apa? Benar apa yang dia katakan, Yaya? Benar, Panglima. Alah. Kami hanya nak cari jalan pendamaian je. Damai? Dengan siapa? Puak salju? Sabar, Panglima. Dengarlah dulu. Sabar. Nak dengar apa? Mereka ni bangsa pengkhianat. Yelah tu. Siapa pengkhianat? Kalau bukan sebab moyang kau, moyang dah berjaya kalahkan Retaka. Kalau berbahas Bila masuk orang bobo yang kalahkan Retaka. Ni bukti ni. Dah. Cukup tu. Dah ada bukti dah. bila pun tak sudah. Kau hanya faham bahasa kekerasan. Mari, kita dua. Duel of Honor. Waduh. Honor of King. Honor of King dong. Duel of Honor. Kenapa tak ganti Honor of King je? Itu tradisi pertarungan 1 lawan 1. Alamak. Antara wakil dari Puak Bara dan Salju. Apabila Duel of Honor bermula, perlawanan hanya boleh dihentikan apabila 3 seorang juara saja dalam arena tu. Aduh, mana Feng ni? Kenapa diam? Takut ke? Takut? Aku ni darah keturunan Mas Mawai. Alamak, kalau kalah ni, keseluruhan puak akan terpaksa menyerah. Jangan risau. Panglima Yanari bukannya lemah. Aku akan tewaskan kau dalam 10 langkah. Aduh. Ayo ke arena. Sembang. Kalau sembang, gajah pun boleh terbang. Buat apa? Please dah. Tak boleh Nak sembang tak boleh tak cakap ke boleh kalau perang. tak pantun. Dah, kau jangan menyampuk boleh? Woi, kau siapa Aku kau lah. Kau siapa? Siapa kau nak tanya aku siapa? Wait. Siapa yang gaduh ni? Dah. Kata korang berdua cantum semula. Nak cantum dengan muka ni? Weh, apa? Muka macam kau ni bersepahlah kat pasar malam. Orang buat cerita rompak baju tidur je lah. Aduh, korang ni. Janganlah gaduh. Sabar. Tenang. Siapa yang bergaduh ni? Kau lah. Aduh. Aku Weh, kau. Jom kita duel. Aduh, duel. Duel je lah dekat Mobile Legend ke, Free Fire ke, Roblox ke, atau Honor of King je. Janganlah duel betul-betul ya. Aku mewakili tanah ayahku sendiri. Boy Ice Sekejap. Dia ada ayah ke? Kau tahu? dan Puak Salju. Sejak bila ini tanah air kau? Upacara sekali lah. Puak salju. Puak salju, tanah airku, tanah tumpah darahku. Mewakili moyangku, Panglima Pairaku. Puak
Boboiboy Place dari Puak Bara. Sejak bila kita ada pertalian darah? Aduh Monster Gal... Stop. Bara. Sejak bila kita ada pertalian darah? Itu pun tak tahulah. Oh, iyalah. Dia jadi warna coklat ni rambutnya. Nova. Tak sabar. Tak tahulah ada. Ya, sudah. Jual betul-betul lagi. Dapatkan figura Boboiboy sopan. Kini di pasaran. Korang sekalian aja lah. Tumpuk-tumpuk sana. Biar je korang sekolah. Lepas tu korang sekolah je lah lagi. Ush. Jangan masuk arena tu. Kenapa dia tak... Tak, tiulakan. Aduh, duel akan terjadi. Tidak. Semangat. Ayah, apa korang buat ni? Korang sini untuk berdamai, bukan bergaduh. Jangan risau, Ijin. Pertarungan ini Ijin. dalam masa yang singkat. Nama dia Ijin. Wow, nama baru. Ijin. Kalau Panglima Yanari perlu 10 langkah, aku cuma guna 7 je untuk kalahkan kau, Ais. Dah, berdamai lah. Korang ni kenapa? Siapa suruh lah Boboiboy berpecah 2? Kenapa tak berpecah 10? Lupa je kan ada 7. 1. Tinju berapi. Aduh, betul-betul lagi. Aduh, sudah. Inilah fungsi kalau ini. Oh, iyalah dia ada kon. Saya faham. Dia boleh buat ice tu kan. Ui, tak pernah nampak guna jurus tu. Lemah. Lemah. Aduh, dah kehilangan kesabaran dia. Dia tadi buat begitu. Bukan je lemah, tapi lembab. Parah membeku. Oh, dia punya klon. Jadi bukan dia punya klon ya, cuma orang pembeku tu ya. Wow. Membilik membana. Sabar. Oh, epic sangat ini. Wow. Cakra api. Dari tadi dia Boboiboy S tadi menghindar. Oh no. Dah mati sudah. Matilah. Aduhai, please. Takkan baru 2 langkah dah kalah? Dan mana dia yang rambut putih? Siapa kata aku dah kalah? Oh, salah. Waduh. Menjelek marah dia. Jurus barunya. Oh, betul. Kepanasan yang sebut. Boboiboy Nova. Boboiboy Nova. Betul ternyata. Lepas tu ada Blizzard. Betul kata teori. Rupanya Boboiboy Nova akan muncul di episod kali ini. Huh? What was that? Oh no! Api tumbang dari arena! Hah? Kenapa tu? Itulah tempat Panglima Perapi dan Mas Mawais Pari. Alah. Dia unlock their level 3. Hah? Apa? Bahaya macam ni? Hap kena fly faster nama saya, Fang! Sembunyilah, Ais. Tapi kau tak boleh lari dari aku. Dah lah jadi Boboiboy Nova. Lepas tu ikut campur. Dia dah kehilangan kesihatan. Boboiboy Blizzard. Ini dah terlalu bahaya. Ke tepi kau, Pat.
Tak apa, beri salju. Kita semua dalam bahaya. Okey, Blizzard sama Nova ya. Kalau betul lah itu Bowen Nova dan Blizzard, pasti nanti di awal scene selepas lagunya habis tu ada gambar Nova dan Blizzard. Nah, Mana langkah kelima kau? langkah kelima. Apa lah Blizzard? Dah lah bahaya. Lagi bahaya Nova sih. Tengok tu. Tengok tu rambut mereka berdua. Oh, kelemahan mereka ya. Boy level 3. Cukup, Papa Boy. Berhenti. Itu jika serangan ke-6 kau. Bowen level 3. Kau memang Guys, dia dah sampai ke tahap ketiga Nova dan Blizzard. Oh no. Panggil apa ya rapi? itu. Kau fikir kau tak mencabar aku? Mas Mawais. Aura, Pai Rapi. Bersedia untuk serangan terakhir. Marilah. Aduh. Waduh, apakah ini akhir dari semuanya? Apakah ini akhir dari perlawanan puak bara puak-puak? Dipecahkan arenanya. Perisai arenanya dipecahkan dan apa yang terjadi? Wah. Mantap eh. Sepertinya tak boleh dipercayai itu cuma Pak Pato. Nah, ni muka-muka menyamar dah. Ni. Jadi kita tak boleh percaya Pak Pato. Kita kena percaya Mas Mawais. Kita harus percaya Puak Bara dan Puak Salju dan kawan-kawan semuanya. Okey, mungkin sampai di sini. Dan bye-bye.